Apa khabar yo? Bersama dengan Bos Botol. Kali ni Bos Botol nak cerita tentang botol pam biasa versus botol Alice Pump. Kita akan tunjuk apa beza dia Alice Pump dengan botol biasa. Okey, botol biasa kalau kita tengok pump dia, tengok ni, saya buka ni, saya tunjuk dulu depan. Ni dalam dia kosong, tak ada bubble. Tapi kalau botol pump biasa, dia ada macam dia ada getah pipe ni. So barulah dia sedut. So apa speciality Alice Pump ni berbanding dengan pump biasa? So Bos Botol akan kongsikan. Mari dengar lebih dekat. Poin yang pertama yang Bos Botol nak kongsikan adalah better hygiene, atau bahasa Melayu dia tahap kebersihan. Yang lebih padu. Kita akan pilih yang mana, sama ada Alice Pump ataupun pump biasa. So untuk contoh yang founder yang nak buat bahan yang formula yang gunakan bahan organik semula jadi, so bagus menggunakan Alice Pump. Sebab apa? Tahap pencemaran dia sangat rendah berbanding dengan yang ini pump biasa yang ada getah ni. Buka balik tunjuk. Okey, tak percaya? Nanti korang boleh uji. Untuk yang jenis pump biasa ni, kalau korang selalu guna picit tekan, lama-lama nanti dekat korang punya benda ni dia jadi macam licin, dia macam berkulat. So itu sebenarnya dah masuk pencemaran. Sebab apa? Bila kita tekan tutup ni, udara dia masuk dalam, masuk keluar. Berbanding dengan Alice Pump, dia ada teknologi, dia tengok. Dia tak ada pun ada macam apa tu, getah dalam dia kan. Tapi bila korang tekan, still korang punya lotion ke, foundation ke, dia tetap akan keluar. Ini teknologi Alice Pump. Dia dah ada tekanan udara di bawah ni. Tu nanti kilang boleh buat lah. Cuma bagusnya Alice Pump ni, dia adalah tahap pencemaran dia sangat rendah berbanding daripada botol pump biasa yang dalam dia tu ada getah. Okay, so itu poin yang pertama yang korang kena tahu.